Tak kisahlah Seri Petaling ke, Bukit Jalil ke, Puchong ke, abang tunjuk video saya dekat mana-mana cawangan ni. Harga 169, abang boleh bawa balik. Okey bang, macam biasalah, nak cakap dah habis raya belum, nak cakap tengah raya pun macam dah nak habis raya kan. Yang mana dah buat kerja, dah buat aktiviti macam biasa, ataupun lepas raya baru perasan rumput panjang lah pula, mesin tak ada. Ni bang, Tanika yang harga RM169. Kalau abang walk in dekat mana-mana cawangan Warnes yang berdekatan dengan abang, walk in sahaja. Okey, walk in sahaja, abang dapat satu mesin rumput Tanika, satu set macam ni lah kedudukannya keadaan kalau abang dapat. Okey, keadaan dia macam ni. Cuma belum siap pasang saja. Kalau nak pasang, abang kena tambah RM10. Siap masuk minyak, siap start. Kalau abang beli bawa balik, kotak, yang ambil kotak ni dengan kotak ni, satu set macam ni lah, satu set berserta dengan ni botol bancuh, pisau. Dia kalau boleh biji 43 ni, biji 328 ni, Tanika ni kalau boleh jangan pakai pisau ni lah. Kalau boleh pakai piring nilon. Sebab apa, dia tak berapa kuat. Alright, 32cc je. Okey, toolkit, pembuka plug, Allen key, barang-barang nak pasang semua dah siap dah dalam kotak ni. Harga RM169 saja kalau abang walk in. Kalau beli dekat online, kalau beli dekat live, saya tak silap saya 199. Beli dekat live 199. Kalau walk in dekat mana-mana cawangan Warnes yang berdekatan dengan abang, tak kisahlah Seri Petaling ke, Bukit Jalil ke, Puchong ke, abang tunjuk video saya dekat mana-mana cawangan ni. Harga 169, abang boleh bawa balik dengan syarat abang kena tinggalkan Google review. Senang je Google review kan, bagi Google review, lepas tu bawa balik 169. Kalau nak pasang je ada extra charge RM10. Okey, kita jumpa lagi untuk next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.